Qultu al-awwal anna hadha al-hadith muttarib. Hadis ini muttarib. Bila muttarib tu ya tak kemah lah, tak kemah. Sebabnya yang jadi apa ya jadi kata muttarib ni? Sebab ada dalam riwayat yang lain, dalam riwayat yang sahih, macam lah, hak mula-mula sekali diputuskan kes manusia ni pada hari kiamat nanti, kes darah. Kes darah. Hak tu lah hak mula-mula sekali diselesaikan. Jadi bercanggah. Hak ni hak mula-mula sekali semaya. Jadi setengah ulama kata bercanggah. Jadi kita nak pakai hak mana ni? Jadi bagi mereka setengah-setengah ni, bukan semua, setengah-setengah ulama ni dia kata kita kena tengok hadis ni dia muttarib, tak boleh nak lawan hak tu. Hak tu lebih kemah lagi. Kalau makna kita nak tarjihkan antara dua hadis ni, hak mana lebih kemah, hak tu lebih kemah. Bila hak tu lebih kemah, hak ni muttarib, tidak kuat. Jadi perlu diutamakan hak tu lah. Itu satu pendapat. Satu lagi pendapat, dia cuba jamakkan hadis ini. Dua hadis dia kata tidak bercanggah hadis ni, tidak bertentangan kedua-dua hadis ini. Bahkan hak ni cerita lain, hak mula-mula dihisap pada hari kiamat, mula-mula disoal pada hari kiamat, iaitu semayat. Yang ni hak berkait dengan hak Allah. Hak berkait dengan hak Allah, hak mula-mula sekali disoal, iaitu semayat. Adapun hadis hak tadi, hak sahih tadi, inna awwala ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah fid dima'. Waktu hadis sahih. Hak ni berhubung dengan hak manusia, berkait dengan manusia, kes darah. Hak mula-mula sekali disoal, diselesaikan, iaitu kes darah. Hak ni hak berkait dengan manusia. Jadi tidak ada bercanggah. Kita boleh pakai kedua-duanya. Yang ni hak mula-mula disoal, berkait dengan Allah, hak Allah, iaitu sembahyang. Hak berkait dengan hak manusia, mula-mula disoal kes darah. Yang ni dia ada bunuh orang ke? Tak ada bunuh orang. Kita darah lah, tak kira lah darah tu hak kemuncaknya bunuh lah. Kalau tidak gitu pun mengalirkan darah orang, ya, itu pun masuk juga. Jadi dia kata tidak bercanggah. Bagi orang yang tak seterima hak ni, dia kata nampak bercanggah. Bagi orang yang kata tidak bercanggah, satu hak ni yuhasabu, hak tu yuqda lain lafaz dia, tidak bercanggah. Yang kedua kita tengok dari segi makna dia tadi, apa kata tadi, hak ni hak Allah, hak ni hak manusia, tidak bercanggah. Hafiz Ibn Hajar dalam Tahdzibut Tahdzib kata, di bawah biografi Anas bin Hakim Ad-Dabbi Al-Basri, dia kata meriwayatkan daripada Abi Hurairah. Orang yang meriwayatkan daripada dia ialah Hasan dan Ibnu Jud'an, Ali bin Zaid bin Jud'an. Ibnu al-Madini menyebutkan dia ni sebagai salah seorang majhulin min masyayikhil Hasan. Ali ibn al-Madini mengatakan dia ni termasuk dalam orang-orang yang tidak diketahui, dalam tok guru Hasan Basri yang tidak diketahui oleh ulama rijal. Hadis alladhi rawayahu lahu fi shalah muttarib, kata dia. Hadis yang mereka berdua riwayatkan daripada dia ni, daripada Anas ni, Hasan Basri dan Ibnu Jud'an. Hasan Basri itu tak apalah, orang molek, tak apalah. Ibnu Jud'an ni Ali bin Zaid bin Jud'an, tak boleh. Ni tak pakar. Ni dalam Tirmizi pun ada ulama tak saya pakar. Tak apalah tu. Tapi kedua-dua ni riwayat daripada dia. Ni dalam bab semaya ni. Hafiz Ibn Hajar kata riwayat itu muttarib. Bila muttarib ni tak kemah, dhaif. Qultu, kata Syekh Saharanpuri ni, dia kata Khalil Ahmad, ukhtulifa fihi ala al-Hasan, faqila anhu hakadha, wa qila anhu an Hurayth ibn Qabisah, wa qila anhu an Sa'sa'ah ammi al-Ahnaf, wa qila anhu an rajulin min bani Salid, wa qila anhu ghaira dhalik, wallahu alam. Jadi Hafiz Ibn Hajar kata muttarib, gitu ya, dibuti sekat tu. Kadang-kadang dia pun tak sepanjang bagi putih. Hadis ini muttarib. Khalil Ahmad ni dia berjelas, muttarib tu tak tetap mana? Tak tetap tu. Hafiz Ibn Hajar kata muttarib, tak kemah tu, tak kejap mana? Gini kata dia.
Ni ulama-ulama, ni perawi-perawi yang meriwayatkan daripada Hasan ni tak serupa. Hasan Basri itulah juga. Ada setengah perawinya meriwayatkan daripada Hasan, macam di sini Yunus ni. Yunus meriwayatkan daripada Hasan di sini daripada dia, daripada Anas bin Hakim. Ginilah sebab kita duk baca. Ada pula riwayat daripada Hasan Basri daripada Huraith pula. Bukan daripada dia, bukan daripada Anas ni, daripada Huraith bin Qabisah. Ada pula riwayat lain daripada Hasan daripada Sa'sa'ah, pak saudara kepada Ahnaf pula. Oh lain pula. Ada pula riwayat daripada Hasan. Hadis ni daripada rajulin mim Bani Salid, seorang lelaki daripada Bani Salid. Nama apa dia? Tak tahu. Ada pula orang lain pula dia kata lagu lain pula sanad dia. Jadi sanad dia tu muttarib. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Sebab kita tengok kan riwayat ni juga selepas ni. Riwayat daripada Humaid daripada Hasan an rajulin min Bani Salid. Lepas tu dia kata binahwi. Supaya tadi makna hadis supaya tadi. Hak ni Hasan Basri siapa ambil? Bukan Yunus, Humaid. Tapi hak riwayat daripada Humaid daripada Hasan ni tak ada Anas tadi tu. Tapi dia kata an rajulin min Bani Salid. Gitu. Jadi tak serupa. Sebab itulah Hafiz Ibn Hajar kata muttarib, tak tetap hadis ni, tak kemah. Lepas tu dah tadi Ali Ibn al-Madini kata tok guru dia ni kalau kata Anas ni orang tak kenal sama dia. Hasan Basri tok guru dia hak tidak dikenali. Jadi kalau tak kenal pun tak boleh dah. Tak kenal tu kita tak kenal tak apa. Ali Ibn al-Madini tak kenal. Dia tak kenal tak boleh. Dia tak kenal tak boleh. Kalau kita tak kenal tak apa. Dia pakar, dia tokoh dia tak kenal ni. Tok guru Hasan Basri ni orang tak kenal. Bila tak kenal tak boleh lalu. Tak boleh lalu hadis ni. Tak boleh selalu. Bila tak kenal. Sebab agama ni bukan ambil daripada orang yang tidak dikenali. Daripada orang yang dikenali. Tahu latar belakang dia. Tahu hidup dia daripada awal sampai akhir. Tiap-tiap kita ambil daripada agama kita ni, kita tahu latar belakang. Bukan ambil gitu ikut serah gitu, tidak. Ikut royak orang ni tak boleh lah gitu. Sebab tu tak usah pakai. Orang nak pakai tu dia tengok orang lain. Ada makna lagu ni, dan kedua-duanya boleh pakai, tak apa. Jadi bagi orang yang tak saya pakai tu, dia hak lain pun tak kemah mana juga kata dia. Tak kemah mana. Jadi kesimpulan tak boleh pegang. Lepas tu kalau kita tengok kepada isi dia, apa maknanya? Sebab itulah benda ni kalau hadis hak dhaif ni kan, dia bukan sanad saja. Kalau kita perhati isi dia pun kita jadi muskil, tak jelas, tak terang. Jadi agama ni dikehendaki kita dalam terang. Dalam apa hak cerah ada, nak apa pasal pelita kita tu. Gitu. Dalam apa hak cerah ada. Kan Nabi SAW kata dia diutuskan membawa al-hanifiyatus samha lailuha kanahariha. Tu sifat agama dia bawa je. Dia bawa al-hanifiyatus samha. Hanifiyah yang tidak belok. Hak belok tu tinggal belakang. Betul. As-samha yang lapang, luah jalan tu, luah litak. Malam dia supaya siang. Orang zaman dulu tak apa jejak tu kalau ayat malas posian. Ayat kau kita zaman ni faham? Nah. Ketika ada lampu cerah nah. Dalam keadaan ada hak cerah ni, apa kita nak ambil hak tidak cerah? Gitu. Dia kata gini. Cuba tengok. Cuba tengok. Hak ni tak ada dalam syarah ni. Tapi gitulah cara ulama-ulama hadis dia faham gitu. Tak ada dalam syarah ni. Maknanya di sini dia kata kalau sempurna ditulis sempurna. Kalau dia kurang gapo-gapo daripada semaya dia tu, tu apa kata? Tengok. Adakah hamba-ku buat hak sunat? Ada apa-apa hak sunat? Kalau ada sunat, sempurnakan faridah dia tu daripada tatawwu. Hak kurang tu kurang gapo? Hak kurang tu kurang gapo? Hak boleh ditampung dengan hak sunat tu, hak kurang tu kurang gapo? Kurang setengah mana? Tak jelas